Full lah mak. Apa full lemak? Dia kata ada 4 cawan bos. Ha? Ada 4 cawan. Ada 4 cawan. Ha. Tapi saya tak tahu cawannya mana satu. Ini versi Alostar. Versi Alok Star. Versi Alostar. Ada 4 cawan. Ini cawan ni. Walamak. Terus tu. 1, 2, 3, 4 ada 4 cawan. Ini agak dahaga tapi RNR buka minum. Alamak. Dia tahu owner. Owner. Tapi kita tanya owner lah. Okey. Bang, abang daripada mana? Alostar. Daripada Alostar. Tengok dia punya kereta setup enjin dia. Ini aku boleh katakan clean lah. Clean. Sebab apa? Enjin 1.8 tapi dia masukkan ITV system iaitu individual throttle body. Tapi sebenarnya kan, jujur cakap, bang, nak masuk throttle body ni mudah ke susah? Nak masuk ITB ni susah. Enjin kalau tak betul-betul perform dia takkan dapat bawa. Betul. ECU standalone apa semua mesti nak kena main. Dia dah tak pakai trigger bawah. Pakai trigger bawah. Kalau dah pakai trigger bawah confirm dalam. Kalau tak Haltech Mac ECU. Nampak? Mac ECU. Macam ni kalau stok dia 125 horsepower. Full lama. Tapi sekarang berapa? Bang. Lebih kurang 160 170. Oh, 160. Nampak macam sikit tau. Tapi nak nyiapkan enjin NA ni bukan sikit, dia punya kepala agung dia. Kepala agung dia banyak nak siapkan NA, nak performankan NA ni bukan mudah. Kalau turbo senang, nak laju tukar turbo up boost. Mapping sikit settle. Tapi untuk NA 40k untuk siapkan enjin macam ni. Dia semua custom gitu. Custom semua dia tambah. Semua custom bos. Di sini dekat CNC. Buat sendiri custom dekat CNC. Body crash semua custom. Abang rasa berbaloi tak bang? Abang rasa berbaloi tak? Puas hati tak? Memang berbaloi. Berbaloi. Itu yang penting.